Bismillah. لكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat dia. Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan isya berjemaah insya-Allah. Dan Alhamdulillah kita diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita dapat sama-sama hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok malam ni kitab syarah kepada Jawharatut Tauhid bagi Imam Laqani rahimahullahu ta'ala yang dihuraikan oleh Syekh Dr. Nuh Ali Al-Qudah rahimahullahu ta'ala. Dan tu kita tengok pada muka surat 87 malam ni. 87 kita tengok kepada perenggan yang bawah sekali. Yang bawah sekali. Pendapat yang rajih kuat ialah iman bertambah dan berkurang. Kita baca situ. Baik.
Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata pendapat yang rajih. Tentu rajih ni maknanya yang kuat. Pendapat yang rajih, dia kata. Tak apa, tak hafal rajih pun tak apa. Kita ambil bahasa Melayu ya, pendapat yang kuat. Mudah. Rajih nanti dia tak ingat, dia ingat benda lain. Kan? Tak payah ingat rajih tu. Pendapat yang kuat, tu yang mudah sekali. Dia kata pendapat yang kuat, dia kata. Dan tu kita tengah bincang apa dia ni? Dia tengah bincang berkenaan dengan khilaf ataupun perselisihan pendapat. Ada ulama kata iman dia tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ada yang kata lagu tu. Maknanya iman tu dia iman. Maka dia tak bertambah dan juga dia tidak berkurang. Dan sebahagian daripada ulama dia kata lagu mana? Dia kata iman itu dia bertambah dan juga berkurang. Jadi masing-masing dia ada dia punya hujah masing-masing yang telah kita baca sebelum ni. Dan maka dekat bawah ni dia nak apa? Pendapat yang rajih ataupun pendapat yang kuat, dia kata ialah iman itu bertambah dan juga berkurang. Yang tu pendapat yang paling kuat. Dan tuan, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ni, bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dia kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kata Allah Ta'ala. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat Allah, maka nescaya iman mereka itu dia akan bertambah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kan kerana tu kita tengok ada orang yang dia betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dia tahu, tapi tak berapa yakin. Dia beza. Orang yang tahu kemudian dia yakin sungguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang yang hanya sekadar tahu dan tetapi dia tak berapa nak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kita tengok perbezaan tu. Ada orang yang dia yakin sungguh, ada orang yang dia tak berapa nak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka pendapat yang kuat menyatakan apa? Iman tu bertambah dan juga berkurang. Hujahnya ayat-ayat, hadis-hadis dan pendapat ulama salaf yang telah disebutkan juga rasional, dia kata. Tentu rasional maknanya masuk akal lah. Masuk akal. Pasal apa? Kerana ada orang yang bila dia beramal banyak, tuan-tuan, maka dia akan jadi orang yang besar. Dia punya iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh macam Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Sayyidina Umar, Masya Allah, Nabi SAW mengibaratkan iman yang ada pada Sayyidina Umar itu adalah seperti gunung yang besar, kata Nabi SAW. Tanda Sayyidina Umar ni dia tak goyang, dia tak goyah. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang paling kurang, yang paling sedikit dia punya kawan adalah Sayyidina Umar. Paling sikit kawan dia. Tanda pasal apa? Kerana Sayyidina Umar ni orang yang jaga dia punya iman dia. Tanda kita kita kadang-kadang fikir orang ni. Kita dah fikir orang ni. Nanti kalau aku tak gelak sekali dengan dia, dia tak suka dengan aku pula. Kadang-kadang benda tu dia bukan lucu pun. Kadang-kadang benda tu tak lawak pun. Tapi kerana dah kawan nanti tak gelak, dia kecil hati pula. Ada lagu tu.
Tuan-tuan, Sayyidina Umar dah benda-benda yang melibatkan kepada hak Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, maka dia akan tegak. Kemudian Sayyidina Umar dia akan bantras benda-benda yang bercanggah dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa arda. Dan Khalid ibn al-Walid ni, dia panglima perang. Dia panglima perang. Tapi pada satu hari, apabila Khalid ibn al-Walid dia mengetuai peperangan, dan tuan, ada orang yang kata apa? Ada orang kata kalau Khalid yang pimpin kita, insya-Allah kita punya pasukan ni dia akan menang. Dan tuan, seolah-olahnya apa? Seolah-olahnya orang-orang ni dia macam bergantung kepada Khalid ibn al-Walid. Dan tuan, elok-elok Sayyidina Umar dia kata apa? Khalid hang turun. Elok-elok. Tuan, kalau kita tak gamak kan? Kalau kita tak gamak, dan tuan, kita kalau nak pejatuh satu orang, paling kurang pun kita cari salah dia. Kan? Dan tuan, ni Sayyidina Umar tak tak? Sayyidina Umar dia duk dengar orang bergantung kepada Khalid ibn al-Walid. Dan tuan, Sayyidina Umar kata, Khalid kamu turun daripada panglima perang ni. Dan tuan, pasal apa? Kerana Sayyidina Umar tengok depa ni orang-orang yang bergantung dengan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa arda. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, bila mana dia jadi governor, dia jadi governor. Dan Sayyidina Umar dia punya polisi. Dan Sayyidina Umar dia ada undang-undang. Governor dia tak boleh mengkayakan diri dia, tak boleh. Ni Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar tegas. Sayyidina Umar ni tegas orang dia. Sayyidina Umar kata, governor yang aku utus, mereka tu tak boleh mengkayakan diri mereka. Tak boleh sama sekali. Dan tuan, jadi ada orang dah report kepada Sayyidina Umar tentang pemerintahan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Dan ada orang dia pergi report, dia buat cerita. Dia kata, kamu tahu tak, Abu Hurairah ni, dia bermewah-mewah dengan kehidupan dia. Dia gunakan jawatan dia untuk bermewah-mewah. Dan tuan, maka Abu Hurairah dipanggil oleh Sayyidina Umar balik ke Madinah. Dan tuan, bila sampai ke Madinah, apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda? Kata Sayyidina Umar, ya adu Allah. Tengok. Dia kata kepada Abu Hurairah, ya adu Allah, wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu tidak menjaga amanah kamu? Dan dia kata kat siapa tu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar ni dia tegas. Dan tuan, akhirnya apa? Sayyidina Umar ni pada zaman dia, dan tuan, ada polis. Zaman dia ada polis. Dan tuan, jadi Sayyidina Umar kata, kamu siasat Abu Hurairah. Dan tuan, bila disiasat Abu Hurairah, rupa-rupanya betul Abu Hurairah tidak pernah mengkayakan diri dia. Cuma ada orang yang tak berpuas hati dengan Abu Hurairah. Mereka pergi buat cerita dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, tapi nak ceritanya apa? Sayyidina Umar tegas. Bila dia dengar macam tu, ya, terus dia panggil Abu Hurairah balik semula ke Madinah Al-Munawwarah. Dan tuan, maka Nabi SAW kata apa? Iman Sayyidina Umar itu ibarat gunung. Dia besar, kemudian dia kejap. Dan tuan, dia tak fikir orang langsung. Itu apa ni iman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Dan tapi sebelum tu siapa ada Sayyidina Umar? Dan sebelum tu Sayyidina Umar dia hidup dalam keadaan jahiliyah. Dan dia lah orang yang nak pi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni Umar. Dan tuan, tapi setelah daripada mana imannya Sayyidina Umar, tengok bagaimana iman dia. Bagaimana dia duk tenang apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka tu nak tunjuk bahawa iman manusia dia kadang-kadang bertambah dan juga kadang-kadang dia berkurang. Baik, kemudian dia kata lagi. Dan satu lagi cerita. Bagaimana ada satu orang muazzin pernah berlaku pada zaman Damsyik yang lama.
Tuan-tuan, pada zaman tu mikrofon tak ada. Kan? Mikrofon tak ada. Tuan-tuan, dia ni muazzin. Muazzin ni Tok Bilal lah. Dalam apa ni bahasa kita ni. Dia ni Tok Bilal. Tuan-tuan, jadi tiap-tiap hari, bila sampai waktu, dia akan khabat naik kod menara. Kemudian dia laungkan azan dekat menara. Tiap-tiap hari. Tuan-tuan, tapi nak buat lagu mana? Masa dia nak pergi ke masjid, nak naik menara ni, dia akan lalu, dia akan lintas di salah sebuah rumah, yang mana rumah itu dihuni oleh seorang perempuan yang segak beragama Nasrani. Tuan-tuan, dia nak pergi masjid kan, perempuan tu pula ada dekat rumah tu. Jadi yang Tok Bilal ni pun pergi merenyih dia, yang perempuan tu duk renyih dia pula. Tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku? Muazzin ni dia tak azan lagi dah. Tuan-tuan, pasal apa? Dia menikah dengan perempuan Nasrani ni dan dia murtad daripada agama Islam ini. Tuan-tuan tengok, bagaimana kerana seorang perempuan dia tinggalkan dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka nak tunjuk pada kita apa dia? Iman kadang-kadang tambah, kadang-kadang dia berkurang. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Baik. Maka dia kata, manusia jika meneliti pada dirinya, dia kata, manusia jika meneliti pada dirinya, manusia ni kalau dia tengok kepada diri sendiri, tuan-tuan, banyak-banyak kita tengok diri kita sendiri. Tengok pada diri kita sendiri. Tuan-tuan, bila kita tengok pada diri sendiri tu yang berasa malu tu. Kan? Saya selalu sebut tuan-tuan, dalam, yalah, kadang kita mengajak, kadang-kadang mengajak ni, bila kita mengajak ni, kita cakap supaya orang buat baik. Tapi kadang-kadang kita pun malu. Tuan-tuan, tebal kita macam ni, bukan semua saya untuk mengajak ni. Bukan semuanya kita duk amai. Tuan-tuan, saya mengajak kita hikam kan. Ada orang dia kata apa? Oh, seronok dah mengaji kita hikam ni kan. Tuan-tuan, saya mengajak ni cuma satu je tujuan. Cuma menyambung lidah-lidah tok guru yang dulu. Sambung saja. Cuma tak mau bagi hilang pengajian kitab hikam itu. Tak mau bagi hilang kan. Kalau nak kata beramai, tak ada lah. Payah. Dalam kita hikam, yalah kita mengaji lah. Tuan-tuan, tapi kita hikam tu kita tahulah. Tuan-tuan, kita hikam tu, itu kedudukan siapa tu? Yang tu adalah kedudukan arif billah. Orang-orang yang arif dengan Allah. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Dia bagi contoh kan. Kalau kita orang biasa, kalau beramai nak sesuatu, bagi kita macam mana? Tak apa. Bagi kita tak apa kan. Kita beramal ni, kita biasa. Kalau mai bulan Syaban, kalau mai nisfu Syaban, kita baca Yasin. Pasal apa? Kerana kita nak selamat, kita nak murah rezeki, kita nak mati dalam keadaan yang baik, bagus. Tuan-tuan, bagi orang biasa lagu kita ni tak ada apa. Tuan-tuan boleh je. Tak ada masalah pun, tuan-tuan bagus. Kita baca Yasin, kita doa dengan Allah kerana kita nak rezeki kita murah. Kita nak hidup kita baik. Kita nak mati juga dalam mati yang baik. Tuan-tuan, bagi arif billah, bagi para wali-wali Allah Ta'ala, beramal dengan nak benda ni dihukumkan orang itu syirik dengan Allah. Lagu mana? Tuan-tuan tu pada mereka. Pada kita tak apa. Tuan-tuan, syirik tu pula bukanlah makna kata terkeluar daripada agama. Tak. Cuma para wali Allah, bila mereka beramal, mereka bukan nak kelebihan apa-apa. Mereka beramal semata-mata kerana mereka hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah nak beri, Allah beri. Kalau Allah tak beri, mereka tetap beramal.
Tuan-tuan, kita tak boleh. Kita tak boleh. Kita mesti ada ndak sesuatunya. Tuan-tuan, tu kata orang tuan-tuan, kan? Bila kita baca ibarat-ibarat kita hikam tu, Allah malu ya. Tuan-tuan, pasal apa? Bila kita tengok balik kepada diri kita. Tuan-tuan, maka dia kata kat sini, manusia jika meneliti pada dirinya, dia tengok pada diri dia sendiri, akan mendapati pembenarannya terhadap beberapa kes yang lebih kuat dari pembenarannya terhadap kes yang lain. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalau dia tengok pada diri dia memang betul. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rajin, betul tak? Tuan-tuan, kadang-kadang kita duk berasa macam malas sikit, kan? Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa semangat. Kadang-kadang kita rasa tak berapa nak semangat. Tuan-tuan, tu nak tunjuk kata apa? Kadang-kadang iman bertambah, kadang-kadang iman juga dia boleh berkurang. Baik, kemudian dia kata okay. Bahkan pembenarannya terhadap satu kes berbeza dengan sebab berbezanya keadaan dan juga situasi. Ya, betul. Tuan-tuan, kadang-kadang ada satu benda yang boleh menaikkan semangat kita dalam beramal kepada Allah. Dan ada benda yang menurunkan semangat kita dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok tak? Kita tengok diri kita sendiri. Tuan-tuan, bila dia berada di kampung Alok Molong. Kan? Tuan-tuan, dia rasa biasa je, relax. Dia rasa macam Allah, cemui. Tuan-tuan, tapi kalau dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah, kalau dia pergi ke Madinah, tuan-tuan, dia bukan siapa-siapa pun. Tuan-tuan, malah dia semayang tu teriak. Dia semayang teriak tu bukan dia faham pun tu imam baca. Malah ada, tuan-tuan, dulu-dululah ada, kan? Lepas-lepas mayang dululah, kan? Tu imam dia buat announcement, tu imam dia buat pengumuman, kan? Tu imam cakap Arab lah, kan? Ba'da intahaina salah, selepas kita habis daripada dia cakap Arab lah. Lepas-lepas main dia cakap Arab. Selepas daripada kita habis semayang ni, kita dah semayang mayat. Jadi minta lah kepada semua jemaah sekali ni supaya kekal di tempat masing-masing, dan juga kita ke semayang atas saudara kita ni. Mudah-mudahan dia diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan jangan berebut-berebut dalam saf. Dan dia cakap Arab. Tengah-tengah tu imam tu dia buat pengumuman cakap Arab. Orang Melayu ni dia pergi angkat tangan. Amin. Amin. Kan? Dia duk ingat tu imam tu tengah berdoa. Dah, bukan dia. Tu imam tengah announcement. Lepas ni ada semayang mayat. Allah Akbar. Tuan-tuan, tapi betul. Kita semayang dekat Mekah sana, Allah nak teriak, kemudian apa ni, rasa hadir hati khusyuk mayang. Dan tak pasal apa? Satu, kerana ramai. Itu pertama kali. Satu, kerana ramai. Dan yang keduanya, imam suara sedap. Imam tu sendiri. Dan yang ketiga, speaker tu dia. Tu kalau tak khusyuk juga tak tahu. Kan? Setiap tiang satu speaker. Dan saya dipahamkan, mikrofon yang digunakan oleh imam Masjidil Haram, dia punya harga mikrofon dia 1 juta. Dia punya harga mikrofon. Maunya tak sedap. Kita duk dengar pun teriak, ya Allah. Dan tapi sayang, teriak tu boleh kat tanah haram je. Dia balik Alok Merlong, relax. Hilang. Dia balik Alok Merlong, relax boleh. Siap boleh terlena awak. Insya-Allah. Jadi betul. Kata pengarang pada kitab ni, dia kata apa? Kata Syekh Nuh Ali Al-Qadha. Dia kata, kadang-kadang pembenarannya terhadap satu kes berbeza dengan sebab berbezanya keadaan dan juga situasi dia. Lagu tu. Baik, kemudian dia kata lagi. Setiap orang Islam membenarkan adanya Mekah. Tengok. Tuan-tuan, ada orang Islam dia benarkan adanya Mekah, adanya Madinah, Kaabah, Maqam Nabi dan Hajarul Aswad. Tuan-tuan, benda ni berlaku kat saya.
Tuan-tuan, berlaku dekat kita kan. Saya tak pernah pergi Mekah. Dulu ni masa mengaji di Mesir pun tak pernah pergi Mekah kan. Pasal apa? Kerana yalah kita mengaji walaupun tambang murah ni kan. Tambang murah dia naik kapal laut tu kan. Masa mengaji dekat Yaman pun tak pernah mengerjakan umrah. Tak pernah. Kan. Walaupun Yaman dengan Mekah tu dia sebelah-sebelah kan. Yaman dengan Saudi tu sebelah-sebelah kan. Tapi kita belajar ni banyak. Kita belajar cara umrah macam mana. Kita belajar cara buat haji lagu mana. Semua tahu kan. Rukun Yamani dekat mana. Hajarul Aswad dekat mana. Nak mula tawaf kok mana. Kemudian cara ihram macam mana. Semua tahu. Tanyalah hukum apa pun tahu ke semua. Tuan-tuan, tahun 2018 kan, balik daripada Yaman, kebetulan ada orang ajak pergi Mekah, saya pergi lah. Alhamdulillah, rezeki lah kan. Balik-balik daripada Yaman setahun, ada orang ajak pergi Mekah, saya pergi. Oh, kita pergi tu action kan? Action lah. Aku ngaji Mesir, ngaji Yaman pula lagi. Kan? Fiqah ni ke dalam kepala semua. Dan tuan, tiba-tiba pi dekat sana kan, dia jadi kod lain. Baru tahu Kaabah tu tang mana. Kemudian nak mula tawaf tu lampu mana. Dalam kitab lama tak sebut lampu hijau, lampu merah, tak sebut. Kan? Dia jadi gelabah. Sudah. Nak pergi kod mana ni? Kan? Kadang-kadang kita nak masuk tempat tawaf kena tutup pasal apa? Depa duk cuci ke tu. Tengok. Dalam kitab lama tak sebut benda tu. Nanti pintu akan dikunci. Yang tu tak sebut. Masya Allah. Tuan-tuan. Jadi masa tu dia jadi kelam kabut lah. Kan? Nak buat lagu mana ni? Lepas ni nak pergi ke mana ni? Tengok. Tuan-tuan. Maka betul kata Syekh Nuh Ali Al-Qudah. Ada orang dia membenarkan adanya Mekah, Madinah, Kaabah, Makam Nabi dan Hajarul Aswad dan lain-lain. Namun beriman dengannya bagi mereka yang telah melihatnya tidak sama dengan iman mereka yang belum pernah melihat Mekah, melihat Madinah, melihat Kaabah dan lain-lainnya. Dan jadi berbeza. Jadi bezalah tuan-tuan. Iman lagu kita ni dia beza dengan iman orang yang ahli syuhud. Tuan-tuan, iman ahli syuhud ni siapa dia? Orang-orang yang dah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mereka yang reti berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman mereka tu lain. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kata Allah. Dengan kamu zikir, dengan kamu ingat kepada Allah Ta'ala, maka hati kamu akan jadi tenang. Dan itu maknanya apa? Orang yang ingat kepada Allah, dia akan tenang. Dan dia tidak ada gelisah, dia tidak ada takut. Ayat lain Allah Ta'ala kata, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat kata Allah Ta'ala, bahawasanya wali-wali Allah, dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita. Tak ada pada mereka. Dan kita banyak ada rasa takut, rasa duka. Ada tak? Ada. Ada. Kan? Kena saman. Lepas itu macam-macam lah. Kita pun kadang-kadang ada sebahagian tu kita hutang. Ada. Dan kadang-kadang kita kena macam-macam Allah. Dah rupala. Tuan-tuan, tapi bagi orang yang ahlullah, orang yang ahlillah, orang yang arif billah, dia tenang. Pasal apa? Kerana dia tahu kehidupan ni dia adalah sebuah perjalanan. Dia tahu. Dan dia mengerti bahawa hidup dia pasti akan ada episod-episod yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk kehidupan dia, maka dia telah serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa. Jadi beza. Dan jadi itu kita kata apa? Tu bukti kata iman tu dia bertambah dan juga berkurang. Baik, kemudian dia kata okey. Ulama mengumpamakan iman itu seperti satu biji benih. Dia kata, apabila disirami air dan dijaga ia akan membesar dan juga akan subur. Dan iman, kalau dia dijaga, maka dia akan jadi besar dan juga dia akan subur. Dan maknanya apa? Iman tu dia akan meningkat ketika mana orang ni dia jaga dia punya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan tuan, yang ni ulama kata apa? Ulama kata malam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak rasa maka dia tidak akan pernah untuk mengetahui. Dia kata. Dan tuan, orang yang jaga dia punya iman dia, dan dia jaga mata dia, dia tak tengok benda yang diharamkan Allah. Dan dia tak dengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Mulut dia tak bercakap benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Dan anggota tubuh badan dia tak pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kata apa? Di situlah nanti dia akan rasa halawatul iman, dia akan rasa manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dan manis iman ni kita tak boleh cerita kat sini. Pasal dia rasa dalam. Kalau pisang kita tahu, semua orang tahu rasa pisang. Kalau buah semangka, buah tembikai, semua orang tahu. Durian lagi tahu. Tanya Haji On kan, Blackstone rasa dia lagu mana, Musang King dia punya rasa dia lagu mana. InsyaAllah. Dan tapi iman ni tak boleh cerita. Pasal apa? Dia hanya orang yang merasai manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sanggup meninggalkan malam pertama dia kerana pi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa dia? Sayyiduna Hanzalah radhiyallahu anhu wa arda. Dan Sayyidina Hanzalah dia menikah. Siang tu dia menikah. Malam tu malam pertama dia, tiba-tiba ada panggilan jihad. Dan dia tinggal dia punya bini dia. Dia tinggal isteri dia. Dan nak tinggal kat tempat tidur ni bukan senang. Dan maksud dalam surah Sajadah yang Allah Ta'ala kata tatajafa junubuhum anil madaja' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ayat ni Allah Ta'ala kata, Allah memuji orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, dalam keadaan dia bersungguh doa kepada Allah, kemudian dia menginfakkan apa yang ada pada diri dia di jalan Allah Ta'ala. Dan makna ayat ni Allah puji orang yang meninggalkan keselesaan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak tinggal selesa ni bukan senang, ya Allah. Dan ni pengalaman saya lah. Saya di Mesir saya belajar bujang. Bujang. Jadi kita Lone Ranger lah. Kan? Keluar asrama pagi balik tengah malam, tak ada siapa nak marah pun. Kan? Ni cerita di Yaman. Dan masa di Yaman saya ada isteri, ada anak. Apa ni 2 orang. Ni besar lah, dulu dia pergi kecil kan? Dan anak saya yang kedua Muhammad nama dah. Tinggi kan, dia lagi besar daripada pak dia. Kan? Dan masa tu dia cik ya, umur dia lebih kurang dalam 3 tahun nak masuk 4 tahun. Dan bila mengaji dekat Yaman, dan Yaman ni dia jauh daripada kemodenan, dia tak macam Mesir. Mesir dia bandar besar. Dan Yaman ni dia bukan bandar lah, dia kampung. Malah lebih teruk lagi daripada kampung ni. Tu dia apa ni, dia Hadramaut. Kan? Dan
Anak kita ni kan, dia dah biasa dah duduk kat Malaysia ni, apa yang nak makan dia boleh makan. Duduk di tempat yang selesa. Tuan-tuan, bila sampai kat Yaman tak mau makan, pendiam. Kan? Dia jadi pendiam, lepas tu dia selalu teriak tiap-tiap hari. Saya kata, nak mengaji ke mana ni? Tapi kuatkan juga hati ni. Kuatkan juga hati. Tuan-tuan, tapi ni cerita pengalaman lah kan. Bila nak balik ke Malaysia masa tu, lapangan terbang Sana'a tak boleh guna. Kami kena masuk ikut Oman. Kan? Naik bas kena pi Oman. Jadi terbang dari Oman pi ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan, Oman memanglah negara maju lah. Kan? Dia dekat dengan Dubai. Dia dekat dengan negara maju. Tuan-tuan, anak saya Muhammad ni masuk Oman tu dia dapat balik hidup dia. Kan? Dia dapat balik hidup dia, Masya Allah. Tuan-tuan, saya terbayang ayat ni. Masa tu terbayang ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Allah memuji orang-orang yang meninggalkan keselesaan dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa Allah Ta'ala kata lagu tu? Kerana payah, tuan-tuan. Orang yang nak tinggalkan apa dia? Keselesaan untuk diri dia. Payah untuk orang tinggal. Tuan-tuan, tapi kerana iman tu besar, Hanzalah radhiyallahu anhu wa ardah, malam tu malam pertama dia, dan dia tinggal bini dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Besar iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lagu tu. Baik, maka dia akan besar dan subur bila mana dia dijaga. Baik, kemudian dia kata, jika ditinggalkan tanpa air dan penjagaan, dia akan layu, kering dan mati. Begitu jugalah iman. Ia wujud dalam sifat semula jadi manusia. Maknanya dia duduk di dalam. Ia kuat dengan amal saleh dan menjadi lemah dengan maksiat. Justru kita dapati Al-Quranul Karim menggandengkan iman dan amal saleh. Tuan-tuan, ni orang yang nak jaga iman kepada Allah, dia kena ada amal saleh, maka terjaga dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh. Tengok. Dan jadi manusia ni nak jaga dia punya iman dia kena beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dia kata, dan tidaklah iman orang saleh seperti iman orang fasik, sehingga disebut maksiat menjadi pos kekufuran. Dengan kata lain, maksiat boleh mengheret kepada kekufuran. Ini berlaku apabila mereka yang melakukan maksiat menghalalkan maksiat itu. Kita pohon kepada Allah supaya dihindarkan kita daripadanya. Habis. Tuan-tuan, habis muqaddimah. Bukan habis kitab. Tuan-tuan, baru habis muqaddimah. Jadi kita baru nak masuk 3 bahagian perbincangan ilmu tauhid. Ni baru nak masuk. Tuan-tuan, apa dia? 1, bab ketuhanan. 2, bab kenabian. 3, bab sam'iyat atau perkara-perkara yang ghaib. Yang ni kita akan baca nanti pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala a'lam. Cukup dulu saudara. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.